Hai, Salsa. Hari ini kita akan berdua. So, hari ni Home Runkan akan pergi ke Taman Tasik. Okay, sekarang kita dah mula bertolak dah. Ni kau buat rakaman, buat tutup. Nak gerak dulu ke? Cikgu. Cikgu tak mana. Buatlah macam Kau cikgu. Cikgu, kau minta tunggu cikgu. Aku ni dua. Let's go. buatlah macam. Lepas tu aku buat apa sekali. Tak apa. Itu di sini yang itu tak yang. Mana ni? Itu di sini. Tak lantak betul pasti sebab kotak tajam. Yang letak. Jalan. Lepas tu semua langkah-langkah dekat. Bye, cikgu. Aku tak pakai. Extra kau. Ada. Oh ni Apple. Astagfirullahalazim. Azri. Weh. Terus ya. Kalau longkang tu dibawa harus pergi sampai ke longkang tu. Okey ya. Aku baru nak buat baju kompos. So, kita tunggu Cikgu Luffy dululah. Susu mana susu? Kita minum susu jap. Haus dah. Apa dia? Oh, mungkin kan? Sekarang saja kelas belum kan hilang. Black ya? Dua lah. Dia orang bagi co-op ah. Black. Dengan aku. Tak ada misai aku. Apa kita tunggu sini, kita buat time dah siap. Warna-warni. Jom, let's go. So, yeah, let's go. Sebagai seorang SU yang sangat berwibawa, aku akan duduk belakang dan menjaga my home roommate. One line guys, one line. Up. Hush. Aku memang cantik lah lighting kat sini. Sejujurnya kan, ambil video guna iPad sebesar ni really akan membuatkan kau nampak sebagai iPad kid. Biasanya the strongest akan duduk belakang as an alpha. Tapi alpha real tu lah kat depan Cikgu Luffy. Aku beta. We almost there guys. Hi.
Oh, bus typing guys. Wah. Setelah melintas jalan yang sangatlah. Dia warna cool. Takkan lah? Tak kot? This is such an family photo. Okay then. Okay, lagi hati. Sia-sia ni. Oh, bawa masuk sana. Ya. Oh, sama tak timing orang. Oh, okay, bye. Bye. So berdasarkan data yang aku telah peroleh, kita dah dapat 5,000 step. Wait, taman. Nanti kita pergi sana, jom. Makan dulu main. Ya, makan dulu guys, makan dulu. Let's see, I'm hungry. Ui, tangan cedera. Dia masuk dalam sini. Lepas tu pergi taman mini. Zul punya perangai. Depa ada potong tu. 9:19. So kita akan pergi ke sana. Let's go. Kau stick macam, lepas tu tengok botol air kau kena ambil dengan Zul kan. Lepas tu dia tengok, aku cakap, weh saya aku tak bawa botol air tadi. Ha? Kira macam gini. Ni, Seorang pelajar. aku kata dah, iPad kau tinggal sini. Alright, let's go. Aku bosan lah. Aku tak ada grip lah. Weh, jom ambil gambar sini. Gambar. Sebabkan tak ada orang nak main taman, aku main taman seorang-seorang lah. Kau tak nak ikut dah? Aku lebih diet tu. Alright, let's go. Bersama dengan POV aku. Patutlah dia dah tu. Sekejap, sabar. Rasa apa rasa? Aku buka je tadi. Kau lambat lah. Kau awak berusia pun jatuh terbaring lah. Kalau kau jatuh betul. Boleh lah. Pedih mat. Itu pasal Tak ada orang nampak. Kau kena gerak. benda lah. Tapi budak tu tengok. Budak dia nak main lah. Kesian budak tu. Budak tu confused. Malah. Asyik. Salah budak. Too hot, man. But Wish, this is a nice PFP. Woo! Bakal aku bro. Mantap ni macam ni. Raja. Oh my god.
Ni nama apa lah? Wah, aku dengar benda ni mana biasa. Betul. We are walking around Taman Tasik Taiping. As you can see, there are green land. It is a complete land. Definitely not water. Itu benar kan ada siwak teman tadi tu. Op. Kau jangan pegang batang ni. Okey, pekarangan. Ada bunyi layar tau. Apa? Ih! We get to go to the zoo without even paying. Kita dah jalan lebih kurang 3 km kot. 3 km saja macam ni. 2 km lah. Dapatkan aircon tak? Cikgu. Cikgu ambil gambar sini, ambil gambar. Guys, ambil gambar. Tengok ni, kau. Kena prank. Anda sudah di prank. Cikgu dah keluarkan. Oh. Masuk. Jom. Dia pergi. Wow. Kita gambar aja. Kita akhirnya Okey. bukannya tak lawat Zoo Taiping dah lawat Taman Botani. Wah, jadi baru betul pokok dia. Weh, yang ni boleh. Lepas kat sini lah. Weh, guys. Berantai. Sekejap. Satu, dua, tiga. Oh ya. Kat Taman Botani. Ambil gambar. Jangan akan jadi sampah nanti. Nanti saya tak simpan. Simpan. InsyaAllah. Masuk pintu lain, keluar pintu lain. Kenapa ada? Aku ngantukkan aku. Guys, you can see. Ini adalah jalan favourite aku. Tengok. Ni Syazah ori ke Syazah palsu? Syazah mana Syazah? Oh. Tadi aku datang. Taman endemik. Taman endotermik. It's endemic. Home lain pergi Taman Tasik. Kita orang pergi Taman Botani. One fact, kalau kita dengar bunyi cengkerik kat sini kan, tiba-tiba dia orang senyap. Okay, that means tadi ada danger.
Ilmu hutan lah aku belajar. Ni macam yang bike tu lah kan. Yang bike kan. Yang orang naik bike, dirt bike dekat dalam hutan. Bunyi kriket. Lepas tu ni nak senyap. Itulah. Okay, sekarang kita dalam water crisis. Raja kata kan, nak tahu fakta kan. Raja kata kalau ada bunyi kriket, lepas tu dia nak suddenly dia semua senyap. Maksudnya ada pemangsa yang berdekatan. Betul? Bukan kawan dia. Black Fern, rugby. What if kita masuk sana? Kau buat. Wow. Oh, kalau dapat air sejuk sekarang ni kau nampak aku punya van. Kenapa lagi? Ni macam kau kena masuk stick kan atau kau di award kan dapat Architecture dia Zul. Architecture dia kanan ni. kita harus memikir secara logika. Kau nampak dari sana kan, kau pergi suruh sini. Percaya. Macam mana? Di sana dia macam dia sama dengan macam kenapa kita kena benda air? Aku rasa macam tak ada kena-mengena. Aku nampak civilization kat depan tu. Aku nampak kepala orang. If there's any homeroom. Yes. Komen dah. Hai. Awal je. Quote of the day. Kita dengar lagi detail lah. Kata-kata untuk orang seterusnya. Kata-kata untuk orang seterusnya. Ha. Apa aku bagi kata-kata lah. Hujan dah weh. Kata-kata aku, jadilah seperti tai. Walaupun berada di bawah, tak ada siapa berani kejap. Alright. Black. Oh Black. Aku bagi. Jadilah seperti tai. Walaupun berada di bawah, tak ada siapa berani pijak. Tak, aku ada quotes aku lah. Ha. Quotes aku. Alang-alang berjawab biar hitam. Hey.